Halo hola guys. Okey, kali ni kita nak share tempat breakfast atau sarapan pagi dekat Sungai Besar Selangor. Korang lalu dekat bawah flyover, lalu depan Balai Polis Sungai Besar tu sampai korang jumpa kawasan Bendang. Korang layan fee dulu dekat situ. Korang cari jalan situ sampai jumpa Simpang Parit 5.5 sebelah kiri. Naik titi tu, masuk dekat jalan titi tu. Korang jalan lebih kurang 100 ke 200 meter. So kita pun akan sampai dekat kedai roti canai kari kambing Parit 5.5. So bila dah sampai, apa lagi guys, kita masuklah kedai makan. Kita tengok menu makan apa yang ada dekat sini. So dekat sini warung Mak Abah ya. Warung Mak Abah, tulisan Jawi ada. So nasi lemak, roti canai, kuih muih semua ada. So yang kami order lah roti canai kari kambing lah. Menu favourite. Lepas tu ada sate pula guys pagi-pagi. Ni menu favourite lah. Roti telur goyang, mari bergoyang. Yang lalal dan duit macam tu. So sambil makan korang boleh menikmati view sawah padi yang tengah hijau. Dekat sini juga dia ada tempat menarik untuk OOTD lah. Ada buai, ada buluh, ada tempat-tempat yang korang nak ambil gambar cantik-cantik. Itulah RCKK tadi tu. So selesai makan, apa lagi guys, kita orang balik dulu. So mana lagi spot menarik sarapan dekat Sungai Besar. Bye bye.